Dia ada di White House tu, dia berjumpa dengan pegawai Datuk Seri Hamzah, dan Datuk Seri Hamzah bagi dia SD. Bagi dia SD, dia baca. Bila dia baca SD tu, dia tanya, kita nak Tan Sri Muhyiddin berundur ni, kalau saya sign ni, kita boleh tukar kerajaan ke? Lepas tu pegawai Datuk Seri Hamzah kata, memang dah ada pakatan dengan Datuk Seri Zahid. Kalau berjaya diundurkan Tan Sri Muhyiddin, UMNO akan meninggalkan Pakatan Harapan dan akan bentuk kerajaan dengan Perikatan Nasional. Bila dia dengar tu, dia tanyalah, siapa PM? Dia kata Zahid lah PM. Habis kita, Datuk Seri Hamzah akan jadi TPM. Bila dia dengar tu, dia cakap, apalah, saya ambil dulu ni. Saya ambil dulu, dia minta untuk 5 bahagian. Lepas tu, dia keluar daripada White House. Benda yang pertama, orang yang pertama dia call saya. Okey. Dia tunjukkan saya ni. Dia tunjuk pada Tun lah. Tunjuk saya. Saya pun snap lah gambar. Kan? Dia kata, saya tak boleh terima. Orang ni dulu je menyokong Datuk Seri Hamzah. Kan? Tapi bila dia dengar macam tu, dia kata, saya tak boleh terima ni. Saya tak boleh terima ni, kenapa? Dia bersatu original. Dia tak boleh masuk UMNO dulu ni. Yalah. Dia tak boleh terima. Dia kata, kalau di Negeri Sembilan, yang menang banyak kursi ni UMNO. Kan? Apa nak jadi dengan kita?